Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus pembentangan seterusnya ialah bantuan dan khidmat sokongan. Bantuan dan khidmat sokongan untuk murid berkeperluan pendidikan khas terdiri daripada peralatan khas, bantuan kewangan, khidmat sokongan, peperiksaan awam dan juga tempoh pendidikan. Peralatan khas yang diperlukan oleh murid-murid berkeperluan pendidikan khas akan diberikan kepada mereka menggunakan peruntukan tertentu yang akan diselaraskan oleh bahagian pendidikan khas. Bantuan-bantuan kewangan pula adalah terdiri daripada allowance murid berkeperluan pendidikan khas, kumpulan wang amanah pelajar miskin, rancangan makanan tambahan, bantuan makanan asrama serta bantuan geran per kapita PCG yang diturunkan ke sekolah berdasarkan mata pelajaran yang ditawarkan. Hikmat sokongan iaitu membantu pengurusan murid, guru resos dan juga perkhidmatan pusat perkhidmatan pendidikan khas 3PK. Bagi peperiksaan awam pula, masa tambahan semasa menduduki peperiksaan awam akan diberikan dan bantuan dan sokongan semasa menduduki peperiksaan awam. Dalam peperiksaan awam, murid berkeperluan pendidikan khas boleh mendapatkan masa tambahan semasa menduduki peperiksaan awam dan juga bantuan dan sokongan semasa menduduki peperiksaan awam, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia dan juga Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Tempoh pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas juga dilanjutkan selama 2 tahun. Kemudahan lanjutan ini boleh digunakan sama ada di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Tambahan 1 tahun jika mengikuti pendidikan vocational di sekolah menengah pendidikan khas vocational. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas ataupun lebih dikenali dengan 3PK juga disediakan. Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas ini merupakan pusat khidmat setempat yang menyediakan perkhidmatan sokongan terapi dan juga rehabilitasi, khidmat nasihat, khidmat bantu kepakaran bagi membantu meminimumkan impak ketidakupayaan kanak-kanak dan MBPK. 3PK bertujuan membolehkan MBPK menjalani proses pembelajaran di sekolah dan membantu mereka mencapai kualiti hidup yang lebih baik. Antara peranan dan tanggungjawab 3PK ialah menjalankan saringan, penilaian dan pengesanan. Selain itu, 3PK juga akan memberikan khidmat konsultasi dan juga perkongsian ilmu. Mereka juga akan menjalankan intervensi terapi dan juga rehabilitasi, kesediaan ke sekolah, khidmat sokongan di sekolah dan juga kerjasama pintar. Jenis-jenis sesi terapi dan juga rehabilitasi yang boleh diperolehi di 3PK terdiri daripada terapi cara kerja, audiologi, psikologi, intervensi, terapi pertuturan bahasa dan juga fisiologi. Kemudahan perkhidmatan 3PK ini boleh diperolehi di Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Sungai Petani. Kemudahan asrama di Sekolah Pendidikan Khas juga diberikan bagi memberikan penginapan kepada MBPK yang tinggal jauh memandangkan bilangan sekolah pendidikan khas terhad di setiap negeri. Di negeri Kedah, kita ada 2 buah sekolah pendidikan khas iaitu SKPK Alostar dan juga SKPK Sungai Petani. Manakala di peringkat sekolah menengah hanya ada sebuah sekolah sahaja iaitu SMPKV Merbuk Kedah. Kemudahan asrama ini juga dapat membantu dan melatih MBPK dalam menguruskan diri sendiri dan berdikari tanpa bantuan sepenuhnya daripada ibu bapa.
Jadi MBPK boleh mengambil peluang ini untuk tinggal di asrama dan mengikuti pendidikan di sekolah pendidikan khas yang telah disediakan. Diharap MBPK dapat memanfaatkan semua khidmat, bantuan dan khidmat sokongan yang telah diberikan ini. Terima kasih.